Bila pakai tablet, bila kita nak menaik satu-satu dekat sini kan, memang tak selesa sebab dia punya tablet ni saiz dia agak besar dan bila nak menaik tu tak selesa. Sebab itu korang kena ada satu wireless keyboard yang macam ni. Wireless keyboard ni kalau korang beli, korang akan dapat sekali dengan dia punya kabel Type-C. Kabel ni untuk korang guna untuk charge korang punya keyboard kalau habis bateri nanti. Dan korang akan dapat satu pieces keyboard wireless ni, memang sangat cantik. Dia punya design ni korang tengok, memang cantik. Dia ada bagi manual instruction kalau korang tak tahu macam mana nak guna. Korang tengok dia punya design dia memang sangat cantik dan comel tau. Dia punya button dia semua jenis yang timbul-timbul tau. Jenis yang bulat-bulat macam ni. Memang sangat nice dan cantik. Dia punya colour dia pun sangat cantik tau. Keyboard ni bukan sekadar dapat keyboard je, dapat sekali dengan dia punya touchpad ni tau. Lepas tu kalau korang nak connect dengan Bluetooth, korang tekan FN dan button C ni serentak. Dan korang connectkan dengan korang punya tablet korang. So sekarang korang dah boleh guna dia punya keyboard wireless ni. Lepas ni kalau korang nak menaik pakai tablet, dah senang bila korang ada wireless keyboard yang macam ni. Dalam beg kuning tu dia ada macam-macam warna lagi yang korang boleh pilih. Harga pun murah, nak beli tekan je dekat beg kuning di bawah.